Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas kenyataan pengulas politik konservatif Amerika Syarikat, Bill O'Reilly, yang memperlekeh lawatan rasmi Presiden China, Xi Jinping ke Malaysia dengan menyifatkan individu terbabit sebagai angkuh dan dangkal ilmu. Mengutip laporan Cosmo Online, Perdana Menteri berkata, kenyataan dibuat itu juga jelas menunjukkan O'Reilly tidak mempunyai kefahaman sama sekali tentang Asia, apatah lagi ASEAN. Ini satu gambaran sikap ekstrim, keangkuhan setengah orang yang sebenarnya dangkal ilmu, jahil dan anggap hanya kelompok dia dan negerinya saja paling berjaya. Tentunya dia tiada kefahaman sama sekali tentang Asia, ASEAN dan tentang perkembangan baharu. Ini yang kita sebut dalam bidang ilmu sains sosial sebagai pemikiran yang terperangkap, terbawa-bawa dengan sikap imperialisme dan penjajahan, katanya. Dalam pada itu, Anwar menegaskan rakyat tidak perlu terlalu gusar dengan kenyataan yang dibuat pengulas politik Amerika Syarikat itu. Kita jangan terlalu gusar kerana ini suatu perkara yang masih ada. Ini menyebabkan masih ada sikap anti kaum lain Islamofobia kerana kejahilan, katanya. Dalam klip video dikongsi di X itu, O'Reilly turut memperlekeh lawatan rasmi Jinping ke Vietnam dan Kemboja sambil mempersoalkan nilai ekonomi terhadap usaha Beijing mendekati negara-negara Asia Tenggara. Beliau mendakwa Melayu tak ada duit dan menganggap lawatan Xi Jinping itu bagaikan hanya sia-sia.